rasa kita nak pergi Sungai Thailand. Assalamualaikum. So kita bawa balik dari Pahang. Kita bawa balik dari Pahang, tapi hari ni pagi ni kita nak keluar lagi. Kita nak pergi makan di restoran Bam-Bam di Seremban, Bukit Cedang. Okay, kita nak pergi makan sarapan di Bam-Bam di Bukit Cedang. Lepas tu kalau ada rezeki kita nak pergi Sungai Talan, mandi di Sungai Talan di Rembau sahaja. Okay, jom kita tengok berjaya ke tak program hari ni. Let's go. Nampak air lagi semua. Warung Bam-Bam. Ni kalau lambat memang beratur, Mat. Memang beratur panjang. Depan ni semua ada parking dah. So, tu ada satu. Ya Allah. Rezeki. Okey. Warung Bam-Bam buka setiap hari 7 pagi 12 tengah hari. Ui. Sampai 12 tengah hari je dia buka. Ingat sarapan, ingat Bam-Bam. Macam mana nak keluar ni, ya Allah. Ada lagi kecil, ada. Okey. Dalam dulu. Alhamdulillah kita dah selesai makan. Okey. So tadi ramai sangat orang. Kita nak rakam pun segan sikit. So sekarang kita nak pergi mana, Masa? Sungai Thailand. Sungai Thailand pula. Aduh, Sungai Talan. Punya ramai tadi. Jom kita tengok ni kakak-kakak ni baru nak pergi makan. Dalam tu ramai betul. Ada yang tengah berdiri. Ya Allah, panjang ni. Tengah batu. Murah rezeki warung Bam-Bam ni. Kawasan jambatan ni kena gilik-gilik. Okay, terima kasih bang. Hari tu kita tak pergi beliin. Beli apa? Beli ni kamera. Okay, sekarang kita ada dekat Petron Pedas. Kita nak beli makanan sikit. Makanan ringan. Aiskrim. Daripada jalan besar 3 km masuk dalam. Banyak durian ni. Kalau belum ubah. Power tak boleh buka tingkap ni. Bersama. Tadi belakang ada kereta. Gila-gila. Terima kasih Jenazah. Terima kasih. Ada masjid. Ayah, bambu gabak. Masuk sini ya. Rekreasi kampung Sungai Talan. Let's go. Okay lah. Macam mana? Kalau time keluar dia punya ni. Depan dia luar macam ni. Kalau ni style tak? Tadi kah? Rumah orang lah. Happy House Rembau. Ui, ada kereta besar. 3 kereta besar. Yang masih kena backflip. Yelah, sebab kan ada elektrik nanti terkena. Sebab tu yang kena backflip. So kita tak nak kena elektrik, kita backflip. Masuk pagar ni. Tak, kenapa kita nak masuk pagar ni? Nak masuk dalam ni tak sampai-sampai. Cakap Yana. Kak Yana. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai. Tapi tengok macam ramai sangat ni. Tak tahulah ada tempat ke tak. Kita cuba je lah pokok ni. Pokok sekarang ni semua owner tanah ni dia dah kosongkan kawasan ni. Okey, dah kosong kawasan ni abang ni lah. So yang ni kita asyik baiklah ada tapak abang tu bagi. Bayar RM10 tu piknik lah. Tapi tak kena bayar ni. Maya. Masih bang. Kalau bermalam 45. Kalau camping macam ni. Tadi Musa? 20. Wah, pandainya. 20. Kalau tidur 45. Kalau tidur 45. Kalau macam ni RM10. Masa atas siapa punya? Ayah punya? Kita awak punya. Ambil satu je. Gantung. Okey, selamat sikit kan. Okay, saya gabung kuat. So, sebab gabung kuat, saya beli dekat Google yang ada power. Google
Google ada power. Ni abangnya dijual-jual juga. Abangnya dijual-jual. Ni ada tempat salinan pakaian. Ni tempat ni boleh mandi lah. Mana nak turun ni? Sini bang. Dulu tempat sini kosong ni. So saya dulu camping sini je. Buka sipar Musa sini. Musa. Buka sipar sini. Okey, buka sipar sini. Okey dah. Pakai. Pakai ya. Pakai Google. Wah. Careful lah bang. Careful. Okay, careful. Itu dalam tau. Dah loncat. Loncat. Ni dalam. Dalam. Power adik ni buat batik. Ini dah dalam sikit sini. Di dalam lah. Tapi ada batu. Terjun. Depan. Depan. Depan lagi. Oh. Sini dalam sikit ni. Jalan dah depan, bawa loncat. Asal jalan. Good. Jalan. Hey, good. Musa, main elok eh. Tajam ni batu. Allah. Sorry. Hai. Cak. Ayah tayang semangat. Stay. Besar ni dah. Pokok ada kandang. Aduh. Adik ni swimsuit tak pakai lupa. Atas tu ada kedai makan. Kau bolehlah beli air Milo tu. Adik kan. Google ni ada power tau. Saya beli dekat Decathlon. Harga power dia 500. Sebab rambut saya tinggi. Harga dia power dia 500. So saya nampak kalau saya buka ni saya tak nampak apa. Kalau buka tak nampak apa. Nampak sama. So nak tengok orang pakai ni. Power dia 500. Harga dia RM40 deh.
Harga dekat Niaga Telur RM40 dia. Sangat-sangat berbaloi. So siapa yang gabung nak pergi mandi kan tak nampak kan. Beli ni. Google ada power. Memang baloi. Betul tu. Sakit ke? Sakit? Tak sama ikan. Ikan tak ada. Dah mati ke? Ayat tu apa? Apa? Tu yang pagau. Tu pagar elektrik. Untuk apa? Untuk dapur haiwan. Untuk haiwan. Dia takut haiwan masuk. Macam rimau ke. Babi hutan ke. So dia buatlah macam tu. Dia pagar ni sampai atas tu. Dululah. Tapi sekarang tak tahulah macam mana. Okay, Assalamualaikum. Tadi tak sempat lah nak rakam. Kita dah settle tadi. Sebab serabut tadi. Macam-macam lah tadi serabut. So kita dah balik lah senang kata. So kita tengah kemas lah. Kita tengah kemas. So setengah-setengah barang kena kering kan dia lah. Dalam tu tadi tak basah. Tapi luar ni basah sikit. So yang ni kita tengah kemas dulu sikit lah. Kena dah cuci ni ni aku beli RM30 dekat Shopee. Dia boleh lipat. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.